Kakak ikan bili. This is rata panjang. Onde-onde Kak Na Becky. Ramai orang Kelantan akan marah apabila buat video ni. Unik, murah dan meriah makanan di Rata Panjang pada bulan puasa. Tengok tak percaya. Oh ni dua ya. Apa tak ada orang boleh puasa kan? Dah, tak puasa pun tak ada orang sedap. Okey, tak pernah buat gini pencarian street food di bulan Ramadan di Bandar Rata Panjang. Ni lengang saja set awak, tak ada orang. Di tepi ni. Dah apa ni? Ya, saya. Lauk gapo ni? Gigi. Sikit lagi. Tak ada konsep. Singa daging. Ke tongset ni? Okey, singa daging. Singa seafood. Daging tu. Gapo ni? Kensom. Kensom. Okey. Gulawah 5. Keng. Som. Lepas dia ada ha. Gula ikan tenggiri. Gula pun ikan tenggiri. Banyak gila lauk. Lauk dia sawak. Oh. Dia apa ada somtam ada. Somtam ni? Okey, ada kampau. Bau. 50. 50 lauk. Alhamdulillah dengan nasi awak. Jadi kalau mai kedai ni kedai nasi air Siking. Indah kitchen. Indah Kitchen. Ha ni. Macam dia tahu-tahu. Ni yang bawa. Macam kita ni. Saya apa? Set ulen yellow. Siap dah. Kan dengan ikan. Ha, kali ikan Berapa bakar. ya kita? 7 ya. 7 ya. Ni set nasi kerap. Maksudnya nak nasi dengan air ya. Ha. Oh, menarik kalau saya nak beli set gini senang mari sini lalu. Tabu sehari ni ada ke apa? 2 ya je. 2 ya je. Sungguh. Oh ni 2 ya. 2 ya juga. Oh, Kalau ni 5 2 ya orang jual. Saya jual 2 ya. Ini kemar belanja saya ni. Ha, alhamdulillah kemar. Rasa Ganisa. Kita depan kedai ni depan kedai Siking nasi air ni ada kedai colek pula dia. Dah kitchen ni. Dah depan Indah Kitchen ada colek. Weh banyak kuih. Jumpa malah ni. Ni 2 ya. Berapa tu benar harga? Cucu udah. Nak udah lah. Ya. Ah ni ikan telur ada. Kau ikan telur. Ah ikan telur. Kakak ikan ini. Kakak kebili. Ya. Terah dia jual kan? Air putih biasa. Ayam putih. Ha ni kita buat ayam. Yang kaisar memang dia ayam apa ayam. Yang kaisar. No. Sekal ni yang kaki ayam. Yang kaki ayam. Ha ni yang mama bahasa Yang Sijil mama. lebih ke mama Malaysia Kabu Megi. Kapu Maggi. Itu je ha. Oh, kita 5 jago. Memang yang kabu jagung. Ikan telur saya. Ikan ni ada telur dalam dia. Kakak ikan bili. Kakak ikan bili. Ha kakak ikan bilik dah muda-muda ha. Gitu. Ni makan dengan cakit tu tau. Kedua kita kedai kapur air pepper bag. Saya malah lah. Ha kat kapur. Ni pau. Yang kapur ni. Kapur tu bahasa Sijil. Nayu je tu jaga. Siap ada telur masing di sini. Ya, ha ni. Wow. Yang Ah. ni Apa dia ni? Ah, kucing. Ni bagi dia ni. kotak. Okey, aku bagi kotak. Okey, pakai bel dah nak pergi mai ya. Masuk maghrib dah nak pergi. Sunyi je sebab sana di Rata Panjang dah ni. Macam kamera highlight sunyi. Kosong jalan ya. Mana ada order berwarna. Ya. Dah. Minta di hadapan. Gapo ni kita panggil Kak Na Becky sini. Kak Na Becky. Ya. Mana Kak Na? Ma. Onde-onde Kak Na Becky, 2 warna dah. Ha ni dia Pak. Kocang. Kuih kekocang orang panggil. Wah mulung ada belakang. Jangan sebut bahasa Indonesia ke apa? Tak boleh ayat ah, tak boleh sebut ah. Sebut cari ah. dia saya nak cari bahasa Indonesia panggil gapo kuih kan. Sedih. Kensom. Gulawah 5, kensom. Pape. Ini ke apa ni? Kita ni bapik dulu. Dia beluk. Agak-agak sate. Gagak sate. Boloi. Walai. Walai ada tepi jalan lagi. Nak asa. Dia nak warna pink strawberry kok. Seperti macan. Sampai macam. Ha, tengok. Tema kedai saya dah ni. Camera Street. Aku buat menu ni depan ni. Apa ya? Warna hitam tu ke apa tu? Gapo dekat lah. Sini ada ni. Apa ni? Pape. Oh, papi. Pape ada. Ni kayu air. This is Rata Panjang. Panjang. Pencarian street food di bulan Ramadan pada waktu bulan puasa ni. Ah, tadi beli dalam mah. Okey. Kau tu kat ni. Kau beli Waloi. sate ni. Waloi. Waloi dengan sate. First time. Ada. Bagi saya first time lah tengok kuih sate tu. Ya ni first time berlaku. Ayah golek tak je makan. Omong kat 30 dah. Trauma. Trauma dia. Maju agak apa mah? Hai kau kena nasi. Dia macam ya blend siap-siap dah. Ha yang boleh siap ada. Hanya dengan hanya muda. Berapa ya? 3 ya kok. 3 ya sikit. Ni air bak, ni air mangga sik. Malaysia. Ha ni mangga sik. Dari Thailand panggil ke apa? Dah tu bawah tu. Dah ada ke apa dah? Ni susu cair.
3 ya saya awak. Ni. Kedak aduh. Cabut kepala aku. Kepala boleh. Mana ni buka berapa? Pukul 3 sekepak lah. 3. Kalau yang cair pun boleh tambah dengan air batu. Tak boleh. Tak apa. Tak boleh kena bayar. Tak boleh orang beli, tak boleh orang jual. Apa tak ada orang boleh puasa ya kan? Tak puasa pun tak ada orang sekat tali tutup ni tak ada orang. Orang tak pergi mari ya. Tapi makin ni masih ada jual lah. Jual lah. Tapi kok dia sikit lah. Dia tak ada orang. Orang Thailand pun masuk. Orang Malaysia pun masuk Thailand kan. Jadi orang pergi mari. Orang pergi mari ni ada orang. Ada orang dia lah. puasa ni dia tak puasa tak ada orang langsung. Jadi atas jalan dia boleh main bola. dia main bola tak jalan. Jadi siap mari atas panjang ni walaupun tak ada orang makan dia masih murah. 3 ya. 3 ya. Mango shake dah. Bersusu lah aku dia 2 jenis susu dia. Jadi marilah kata panjang cari makan dia untuk buka puasa siap awak. Orang tak tunjuk sekali kini realiti kata panjang pada waktu boleh puasa. Semoga murah rezeki panjang umur. Amin. Dalam 40 lebih lah. Tapi makanan semua rare-rare. Jadi mana-mana lalu kata panjang sehingga dah beli makanan. Sepanjang jalan ni ada orang jual. Jadi kita terjah tempat-tempat rare yang tak pernah orang buat ni. kita nak pergi bazar pula. Kita pergi bazar kata panjang pula. Assalamualaikum. Oh, tak laku kau colek lah ni. Apanya kita boleh jual yang tofu pula. Lah ni orang kata nak makan yang tofu lah ni. Kita set ni berbeza-beza dah. Tapi yang confirm dia akan ada pucuk 2 jenis. Dia ada air pedas, dia ada meatball. Buah hai makan yang tofu saja tak apa. Awak boleh upgrade. Awak upgrade dengan tambah jemput malah dan juga kaki. Oh, first time di Kuala Kerai saya awak. Colek Moreh makan yang tofu first time di Kuala Kerai saya awak. Jadi kalau si awak rasa nak makan yang tofu boleh mari di Camel Street Cafe di Kuala Kerai saya awak jadi. Dan juga 100 batang strawberry coklat setiap hari sia je di kedai Bella. Hanya untuk dine in sahaja deh.